Phone ni kalau jual kat Malaysia, saya confirm phone lain memang tak laku. Sebabnya dia dijual pada harga 1,500, anda akan dapat sebuah smartphone flagship. Ini ialah Realme Neo 8. Memang dekat pasaran China saja, dia punya kotak pun bahasa Cina sahaja. Tapi kalau masuk pasaran Malaysia dengan Snapdragon 8 Gen 5 pada tanda harga RM1,500, anda bayangkan anda akan dapat sebuah smartphone baru. Anda akan dapat pula dengan chipset dia yang powerful tu, dan juga skrin dia iaitu AMOLED 165Hz. Tak cukup dengan tu, bateri dia pun besar kat sini, 8000 mAh. Fast charging ni 80 watt dengan IP rating IP66, 68, 69 pula. Tak cukup dengan tu, kamera dia pun hebat kat sini dengan kamera 50 megapiksel periscope, dan juga dia ada OIS. Boleh tengok pula design belakang dia kat sini, dan dia ada lampu juga kat situ kan. Anda tengok design ni, walaupun dia just stiker kat bahagian belakang, tapi nampak kemas. Sebab tu kalau masuk Malaysia memang phone lain tak boleh nak tapau. Saya rasa ramai yang akan pergi beli Realme Neo 8 ni. Saya tak tahu pendapat anda, dan anda rasa kalau saya nak test phone ni, anda rasa saya patut test apa? Apa kata anda komen kat bahagian bawah.